kami ada beli sedikit buah. Ada buah manggis, ada buah langsat, duku, ada buah rambutan. Kami beli dekat ni, Negeri Sembilan. Shopping 9. Sini. Sedap makanan juga. Banyaklah kedai-kedai buah. Yang lain ada durian. Ada buah durian, ada rambutan, ada pisang, dengan buah manggis, dengan buah merah-merah apa-apa je. Buah mana-mana je. Memang kedai buah yang besar. Dari kat bawah. Pisang ada, rambutan, tembikai, semua ada. Ni kami ikut jalan kampung di Negeri Sembilan. Ya Syah, selalu ikut highway. Saya nak pergi pantai. Kami nak pergi PD. Pergi pantai tapi saya balik pukul 1:30. So hari ni kita datang makan kat kedai depan ni. Sukan chop ada. Goreng-goreng ada. Goreng celok tepung. Lepas tu ada malas sikit, ada bakar-bakar. Sana ada laksa, chicken chop, coconut shake. Okay, hari ni kami makan laksa. Berapa ringgit laksa? RM8. RM8 satu. Lepas tu kami beli satu je ayak cawat, ayak botol ni RM5. Minta lah ais 2. Jimat dah kat situ tu. Tak. Ngantuk. Isi dia elok. Special. Masam. Sama-sama manis. Ini kami chill-chill dulu. Tadi dah makan laksa. Okay, makan buah yang kami beli tadi. Ni ada buah duku, atau panggil langsat, manggis, rambutan. Kami duduk dalam kemah dulu. Panas terik di luar. Tadi baru petang sikit baru Aisyah mandi. Aisyah buat apa? Main apa? Main pasir. Tengok. Pasir Aisyah buat. Patutlah pasir. Penuh dekat payung. Ulat. Dapat terbang apa jatuh? Tiba-tiba apa ni tak nampak? Tiba-tiba terjatuh. Air surut.
Hari ni simple-simple je. Goreng kentang daripada Ramli. Lepas tu kita ada popiah segera daripada Mamat. Sambil tengok matahari terbenam lah. Aisyah tengah main kat sana. Macam ketakutan. Jom. Mana-mana lah pergi. Ramai mana dulu. Macam jalan. Saya jalan pegang tangan. Budak yang takut nak jalan tepi pantai malam-malam. Bukan ada apa pun. Dia sebab nampak laut ni luas sangat. Cari ketam. Jom kita tengok ada ketam ke tak. Sini laut dia tak berapa bersih. Ayah nak pasang dah ni. Kita sebi. Nah, yang dia. Nemeza be Mr. Bean. Mr. Nak tengok rakam dia? So betul lah info apa ni? Dia pergi mana tu? Airport sini. Dekat resort Asia dia. Dekat Malaysia apa ada tu pun. Kau nak terbang apa? Malaysia.